Jom teman aku jap. Unboxing barang. Ush, berat. Wah. Nampak tu guys. Kamen Rider Ichigo versi Kamen Rider Shin. Ini versi 2023 punya. Keluaran Zongdong. Jadi tengok macam mana. Tapi serius lah, ni berat tau, berat. Siapa peminat Kamen Rider, aku rasa korang kena dapatkan benda ni. Cara buka dia kat tepi lah, ada magnet. So ini dia punya Kamen Rider. Kat sini ada metal plate sebab dia ada LED. So nak on kena pakai magnet. Ini kat bahagian dalam dia punya aksesori. And dia bagi manual sekali macam ni. So eksklusif lah, macam SKC je dah. First of all, jom kita buka dulu. Dan tengok Kamen Rider macam mana. Wow, serius lah, detail gila kot. Dekat bahagian belt dia tu pun real, macam dalam movie. So nak masukkan bateri, kena buka dulu kepala macam ni. Okay, LED pun dah pasang, kita tutup balik. So, are you ready guys? 1, 2. Oh, terbaik lah. Serius lah, memang handsome betul Kamen Rider ni. Walaupun yang ni version MIC, tapi cantik. Lagi-lagi ada LED kat mata dia tu. Memang mantap lah. So total aku dah ada 2 versi Kamen Rider Ichigo. Yang Shin punya version. Yang ni versi figure standard yang aku dah warnakan. Memang handsome lah, detail sebab aku dah buat custom. Dan yang ini versi Dongzong Toys yang kita baru saja unboxing tadi tu. Detailing, kedutan baju, seluar memang nampak real betul. Dia punya proportion posing pun nampak macam real orang. Yang ni dia nampak macam mainan sikit. Alright, jom kita try buat posing ikonik dia, Rider Kick. Baik, kita tukar scarf dulu, scarf yang terbang ni. Kemas lah. Dia punya articulation kat bahagian torso, kaki pun semua memang sangat sempurna. Nampak tak? Memang ikonik habis lah gaya dia. Dia kan dah bagi stand kan. Kalau korang nak posingkan dia macam ni, guna stand je. Smart babe. Aku suka gila lah. Memang handsome. Dekat stand dia saya tulis lagi Shin Kamen Rider. Siapa-siapa yang lain anime Tojima Tanzaburo Wants to be a Kamen Rider, dia tahu betapa happy dan obsesnya dia terhadap Kamen Rider masa dia kecil dulu. Dan sampai besar benda tu dia minat. Mungkin setengah orang kat luar sana anggap benda ni macam biasa je. Tapi orang macam aku dan kawan-kawan aku yang lain yang kumpul figure, yang kumpul benda-benda hobi ni adalah sebenarnya untuk beli balik masa kecil yang tak dapat. So, apa Kamen Rider favourite korang? Tulis kat ruangan komen. Mantap.